Soalannya, adakah sah bagi bekas suaminya dulu berkahwin dengan anak perempuan bagi bekas isterinya itu? Untung kita buat majlis ilmu, mari bodoh, balik tahu. Betul tak? Tak ada rugi apa. Nah, lepas tu kalau ada orang ngajar, pergi dengar lah. Kemungkinan ada benda yang mu tak pernah dengar, mu dapat tahu. Dan kita tak rugi apa. PT kita ada 1 juta di rumah, kita mari dengar, tak hilang pun PT. Malaikat orang ngajar, dia minta PT. Nampak? Saya ngajar, tak minta PT orang. Saya orang kaya dah. Kalau kita minta untuk masjid, untuk pondok, untuk madrasah yang kita pergi tu. Ada ke orang lek ni yang dia kata jangan panggil tu. Dia nak minta PT. Jangan panggil, taklah dia minta PT. Ada ke kita minta? Bang, memberi rezeki aku ambil. Aku nak minta, mudah bagi sudah. Bukan aku orang miskin. Lagi. Aku kereta 7-8 buah dia. Faham? Nampak? Orang beri banyak, rezeki kita banyak. Orang beri sikit, rezeki kita sikit. Orang tak ingat nak beri PT, tak ada rezeki mana tu. Faham? Dia gitu, ni tak minta PT, nak ngajar sangat bodoh. Faham? Jangan minta PT dengan orang. Kita tolong minta untuk pondok, untuk masjid. Itulah harta kita. Baik. Seorang perempuan, dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak. Okey? Ataupun dia bercerai dengan seorang perempuan. Ni bercerai ni. Saya, laki-laki bercerai. Okey. Dia bercerai dengan bini dia. Okey? Bini dia, janda dia ni, kahwin dengan laki lain. Bila kahwin dengan laki lain, boleh anak puang. Faham lagi? Soalan dia, boleh tak dia nikah dengan anak puang janda dia tu? Tu soalan. Okey, biarlah ada orang tak tahu, sebab tu dia tanya. Ada orang dia marah, tanya hangat bodoh-bodoh gitu. Faham? Dah, dia tanya sebab dia bodoh. Kalau dia cerdik macam ni, tak tanya dah. Faham lagi? Biar dia tanya jelah. Dah, tak ada rugi apa dah. Sebab bukan orang semua pandai macam kita belaka. Dah. Baik. Kita bila dah kahwin dengan seorang perempuan, anak dia tu walaupun bukan dengan kita, ialah anak tiri kalau kita jimak mak dia. Faham lagi? Contoh, kita kahwin dengan seorang perempuan. Faham lagi? Kemudian perempuan ini dia ada anak. Sama ada anak dia ada sebelum kita kahwin dengan kita atau selepas kahwin dengan kita. Masa kahwin dengan kita tak ada anak. Sebelum kahwin dengan kita ada anak. Atau selepas cerai dengan kita, kahwin dengan lelaki lain, ada anak. Semua anak tu, anak tiri kita. Bila? Kalau kita jimak mak dia. Contoh, kita kahwin dengan janda yang ada anak puang. Janda umur 40. Anak puang umur 20. Kita nikah dengan janda. Kita pun jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah. Sah nikah. Bila sah nikah, janda tu tadi isteri kita. Faham? Anak janda tu jadi benda dengan kita. Acik jawab. Mung, bekas sokok. Janda sedap kan? Anak tiri. Mung. Kita nikah dengan janda. Lepas nikah, anak janda tu jadi benda dengan kita. Janda jadi isteri. Anak janda jadi benda dengan kita. Anak tiri, 2 orang anak tiri. Lagi. Siapa tahu? Tu dah tu. Siapa tahu? Kita nikah, lepas nikah dengan mak, anak dia jadi anak benda dengan kita. Kita nikah dengan mak lepas nikah sah jadi isteri kita, anak puang dia jadi benda dengan kita. Anak benda. Tak dengar. Betul. Mu salah, tak apa, jangan malu. Salah. Anak isteri, bukan anak tiri. Faham? Situ ramai orang salah. Dia kata kalau kita nikah dengan mak, anak jadi anak tiri. Salah. Faham tak boleh? Dia jadi anak isteri. Bila jadi anak tiri? Malam sekarang. Pukul 12 sekarang. Mujimak mak dia. Pukul 11 pun boleh.
Faham? Kawan namung lah tu. Faham lagi? Royak dah. Bila mu jimak mak, walaupun tak tubik air mani, anak tu jadi anak tiri. Faham lagi? Baru anak tiri. Bila dah jadi anak tiri, hukumnya apa? Mahram tak dengan kita? Mahram. Boleh nikah ke tak? Sudah terjawab. Tak boleh nikah. Belum kita nikah dengan dia, dia ada anak dah. Kita nikah dengan dia, kita jimak dia, anak jadi anak tiri. Lepas masa cerai dengan kita tak ada anak, dia nikah dengan lelaki baru, boleh anak. Kita dari itu masa jadi bini kita, kita jimak dah sekali. Faham? Anak dia dengan lelaki baru, anak tiri juga. Ramai orang tak tahu. Walaupun 10 orang lelaki dah, semua anak tiri kita belaka. Kita suami pertama, lepas pada kita dia nikah 9 orang lagi suami. Contohlah contoh. 9 orang. 9 orang ni ada anak belaka. Semua anak ni, 9 orang lelaki dia ni anak tiri kita. Kerana kita jimak dah mak dia gitu. Faham tak? Jelas. Jadi bila anak tiri tak boleh nikah. Tapi kalau anak isteri boleh nikah. Contoh, kita nikah dengan mak, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Faham? Sahlah nikah. Dia pun akan bawa abang. Kita jadi suami isteri. Nak royak sekara. Apa dia? Ambo sebenarnya ada anak puai seorang. Aku cerai mu. Dia pun cerai mak. Boleh nikah dengan anak. Pasal apa? Pasal ada jimak-jimak. Nampak lagi? Situ. Bila nikah dengan mak, anak haram setelah jimak mak. Tapi kalau nikah dengan anak, mak haram secara automatik. Tak mesti jimak.